Assalamualaikum, hai semua, selamat pagi warga SK 142 dan para penonton semua. Saya Kaisara dan saya pula Dayani. Korang tengah dengar podcast mini kami, sempena kempen minum air masak. Dayani, saya nak tanya sikit, tadi sebelum masuk kelas awak dah minum air masak belum? Mestilah dah Kaisara, sebab tu saya bawa botol air besar hari ni. Tapi kan saya perasan ramai kawan kita yang lebih suka beli air manis yang warna-warni kat kantin tu. Kenapa ya? Itulah masalahnya. Air manis memang sedap, tapi badan kita sebenarnya dahagakan air kosong atau air masak. Tahu tak, hampir 60 hingga 70% badan kita terdiri daripada air. Wah, banyaknya. Patutlah kalau kita kurang minum air masak, kita akan cepat letih, mengantuk dalam kelas dan susah nak fokus apa yang cikgu ajar. Betul tu, selain fokus, air masak juga bagus untuk kulit dan bantu sistem penghadaman kita. Yang paling penting untuk kita sebagai murid, air masak ni kosong kalori, tak ada gula tambahan yang boleh buat kita obesiti. Jadi, apa tips untuk kawan-kawan kita kat luar sana supaya lebih rajin minum air masak? Mudah saja. Pertama, bawa botol air sendiri dan letak atas meja supaya kita ingat dan nampak untuk kita minum. Tips kedua, jika air masak berasa terlalu kosong, boleh minta ibu bapa letakkan hirisan lemon atau timun. Jadilah ia infus water, segar pun segar. Betul, dan tips terakhir, jangan tunggu dahaga baru nak minum. Minum sikit-sikit tapi kerap sepanjang hari. Wah, banyak betul ilmu yang kita kongsi hari ni. Jadi kawan-kawan, jom sahut cabaran 1 hari 8 gelas. Ingat ya warga SK 142 dan penonton semua, badan yang sihat bermula daripada apa yang kita minum. Elakkan air manis, lebihkan air masak. Teguk segar, minda pintar. Minumlah air masak demi kesihatan kita. Sekian sahaja daripada kami, Kaisara dan Dayani. Semoga jumpa lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.